Kalau video korang selalu gelap, berbayang dan muka tak naik, bukan phone korang yang ada masalah. Lighting rumah memang tak cukup untuk buat konten. Aku ada lampu LED light daripada Procama. Okey, dalam box kita akan dapat satu lampu LED dan juga satu ball head. Dia ada 3 color adjustable, putih, soft dan juga warm. Dia punya kabel dia 1.85 meter. Dia punya light dia daripada 2700 hingga 6500K. Terdapat 2 cool shoe di tepi dan juga atas. Lubang dia kat bawah ni satu, kat sini ada lagi satu lubang. Pemasangannya sangat mudah. Dia skrukan ball head kepada LED. Kabelnya jenis USB dan korang memerlukan plug untuk menyambungnya. Tekan button di bawah untuk on dan tekan sekali lagi untuk off. Okey, untuk brightness kita boleh tekan button yang paling atas. Untuk kurangkan brightness kita boleh tekan button yang ketiga. Untuk tone lampu korang boleh tekan button yang kedua untuk mode white, soft dan juga warm. Okey, untuk korang yang suka buat konten review produk ataupun live, lampu ni bagi aku sangat berbaloi. Harga pun murah. Kalau korang berminat, link aku dah sediakan.